tu bukan apa tu ke? Bukan putera ke? Kecil tu. Ada putera. Putera dengan Saint John lah dia. Dengan Saint John dia dapat champion. Hari tu kalau game-game untuk uni kan, dia main. Lepas tu baru ni yang Sigma dia tak boleh main, dah tua dah. Oh ya? Sigma dia tak main. Dia main untuk poli. Adam ni. Ada ke dia? Ada. Oh, Tengku. Nombor 8 ni Didi lah. Wey! Putera dengan Tengku. Kena alert dengan putera dengan Tengku tu. Kembar. Dia tak tahu kan, Dek? Diam-diam dulu lah. Allah. Baik, tu ambil lah tu nak ambil tu nak. Wow, Mama dapat makan burger. Zambi, duduk sini. Zambi duduk sini. Tahu. Abang bagi kat adik tu. Habis aku cakap potong lah, Lek. Adik ambil donat kat abang. Ambil donat ni. Alah, Pak An tak ingat Cik Wana. Tu favourite Cik Wana kot. Minta maaf lah kalau video ni kurang memuaskan. Boleh je, makan je. Untuk bagilah dia orang tu boy semua. Taman A.
Allahu Akbar. Adik tengkung apa terah, adik? Buka-buka tak luar lagi. Tak payah bawa dah bekas tu. Letak kat luar je. Biarlah. Ya Allah. Nanti tak habis pula. Dah nak satu dah. Aduh, tengku. Ha? Bagi ya? Tak ada orang dah makan dekat atas. Kamu ah. Donat. Muah. Oh, dekat asam rumah ha. Hari ni orang tu tak apa ada tapi kita buat donat. Makan donat Kak Ida. Ya Allah. Woi. Wow. Kamari. Good. Kamu tengku. Belakang. Aku mau makan kopi tu ni. Sini bawah-bawah dia. Dah. Kau bawa makan kopi tu. Cuci tak mana buat? Kenapa? Kami tak banyak minyak. Kau ada yang 1-2 kau dia. Kena kat kau. Oi. Bagus Alif. Good Alif. Good Alif. Bagus Alif. Bagus. Hey! Pico! Okay. Kak Ida dia dah score dah Kak Ida. Pimpinan dah skor dah tak ada. Baru masuk main dah skor dah. Kalau rasa tak ni panggil Muaz Ha? Pak Din megak dah Pak Din. Ini bola ni. Allahu Akbar.
Oh. Sama Kapten. Sama Rik. Lah Orit tu. Orit tu tukar keeper. Keeper pula. Empire tu dengan Syawal ke? Cantik dah tu. Mak gol. Oh, blocking. Aduh, rasa nombor 7 tu macam Didi. Bukan. Putera. Alah, Putera. Aduh. Lalu nombor 7 Didi. Didi nombor 8. Ha! PC. Bukan. Allah. Bola naik. Dia punya ni dia macam dia akan gol lah bola tu kalau dengan dia. Satu sama. Dia macam dia. Apa? Aire. Ya Allah, dia kan memang dia bagus gila weh. Come on, Bika. Good. Bola kita. Aire, dik. Aire. Ngah, molek ngah. Bagi PC ngah. Allah, tak dan. Football. Dia dah. Ui. Sakit tangan dia. Aku kalau akhirnya masuk memang best. Dia menceriakan suasana. Dia memang. Cantik dah. Oh, dia tukang Abang Mael lah tu. Abang Bang, kemarin. Allahu Akbar. Tengoklah dia nak jatuh pun. Tak keluar lagi, come on! Kaki! Drop! Woo! Jadi, Ren! Bola tu dah. Semuanya dah. Semuanya dia dah. Kaki ni dah itu. Siapa? Ini. Come on, Syawal! Bismillahirrahmanirrahim. Yes! 2-1. 2 untuk Pahang. Masuk. Tu siapa tu yang Memang. Semua orang gitu. Kak dah ambil lah lagi tak. Warna memang nak suruh habis pun. Abang tak keluar lagi dah. Okey, pinggir tu. Ngah, penat ke? Tak keluar Donat dulu, bah. Penat tu.
Tengok Aire. Dia Tengku macam tu lah. Kak Ida perhati Aire dengan Tengku. Dia, kalau dia lari tu, dia macam nak ni orang. Macam nak terkam orang. Orang jadi macam, takutnya aku. Good ball. Main gol. Ni Tengku. Alah Didi, janganlah ambil bola tu Didi. Keluar. Oh cantik Ori. Dia tahu orang tu datang depan, dia pas belakang bola tu. Nampaknya horn bunyi. Dah keluar ke air? Ada. Nak dah keluar dah air ni. Coach panggil dia pun, coach panggil apa kat air lupa dah. Bukan orang gila, aduh apa dah ada. Sebab dia memang dalam padang, dia memang gila-gila betul dia main. Tunggu dia. Orang jadi takut kat dia nak ni bola tu. Jadilah. Aire tak ambil nafas dekat luar dulu. Q2 on. Cepat! Woo! Weh, abang ngah weh. Abu ke apa ni? Mak Mak ingat kau bengah rak ni. Aduh, tersasyo. Abang mak 2. So, 3-1. Woo! Okey lah hari ni game sebab Empire okey. Tak, aduh. Si Putera duduk dekat Najmi, kepala dia dekat ni je, dekat dada. Tengok tu Dia tolak. Dia tolak power saya. Terluka saya di sini. Tengok dia kena jatuh dalam D tu. Come on. Yes. Isi pertama untuk Aman Syakir. Mesti Syakir buat ni.
taklah gol. Jadi. Aduh. Tolak. Wow! Gol keempat Pahang. Rizmi, kicap. Dia tu tak menggelabah awal kan. Gol keempat Pahang. Jangan nak orang tu. Rizmi. Allah, PC. Patutnya dia bagi dia. Kalau dah tarik dia tak tarik panjang. Ya. Kalau dia tarik panjang mungkin dia boleh tarik ke dia. Oi, kaki. Gol. Sikit lagi. Gol. Tak apa, Mak. Cantik. Dia duduk di kalangan remaja-remaja di situ. Kalau tidak dah boleh kejar Abel. Oh, ya ke? Ada lagi game, tak apa. Habis berapa dah? Minta bola dengan Mak Jenny memang tak ada ah. Bukan lah. Abangku! Tolak! Bigo salah gol! Sikit. Habis tujuan. Oh, cantik. Tolak! Jangan pam, tolak je. Allah. Ui, orang dia semua duduk bawah weh. Empat gol. Bawa dua sama dengan Abang Ngah lah. Abang Ngah dua. Oi. Sabar tolak. Oh. Ada kot. Berapa?
Arik nak masuk. Bukan. Mak Noh. Jual 47. Apa dia? Jual. Oh, umur dia. Bayar-bayar kita orang je ke? Bayar-bayar kita lah. Okey lah, boleh berlari lagi. Dia sebab masa dia 16 tahun dia dah main tu. Anak dia. Anak dia. Apa? Dia bagus tu. Duduk kat Perth tu. Sekolah sana. Main hoki pun kat sana. Junior League je dia balik main sini. Ya. Anak dia bagus kak main hoki. Asal tapi bagus. Kembar. Handsome. Oh, di sini. Tiga mulut. Lama. Dia supaya Zafri kan? Supaya Zafri. Belakang! Good, good. Very good. Kamarin! Kamarin! Kaki! Empire! Empire sana tengok Empire sini. Apa? Sana tak nampak. Dia terkepung ramai orang. Oh, bau apa yang ada kat luar. Gua dapat nafsu. Dia jarang. Aduh, tak jadi PC. Nak masuk dah bang. Ya Allah, siapa terjatuh tu? Siapa tu? Siapa jatuh? Putera jatuh. Ada Putera agak. Bagus. Ingat dapat PC dah ni, terkejut dah. Oh, bagus. Kalau tu anak dia kot. Kecil lagi kak. Mau lepas pantang. Namanya. Nampak kepala pun geram dah. Good ball, bagus. Good ball. Kuman. Oi, baik lah. Lah Kak Ida. Macam baru lepas. Baru. So, ya lah budak-budak kecil semua macam time-time macam ni.
Warna dalam 4-5 bulan. Okey ni. Kalau keluar masa kecil urgent keluar. Tapi pakai tak pakai macam tu lah. Kaki panjang. Sebab sejuk. Sakit perut. Warna cakap Kak Syafiq, nanti kau beli anak, kau keluar macam tu siap kau. Lepas tu ni bakal dia cakap, Mama lah jaga. Okey, Mama jaga. Dia suka je. Siapa? Kamar Syawal. Apa, Din? Penuh kan dia dalam tu. Air dia dah terduduk dah kat situ. Come on Aril, come on Aril. Kaki. Yes. Gelak dia. Tak apalah, tak skor. Janji dia ada buat sesuatu. PC ketiga rasanya. Amalah, gol. Kaki Airil. Aduh Airil. Airil, kaki tu angkat Airil. Baru nak kira gol kelima. Airil, kaki lipat. Lari be. Go Airil. Jaga kaki tu. Mana tu dia nak buat tu? Gamen. Oh, ganti lah. Jangan tekahan lagi, kita nak skor dulu. Come on, Mang. Allahu Akbar. Banyak-banyak kat situ. Pak Din nak tukar. Pelik all dua. Adik, kaki. Yes, 2 kali dia bagi kaki. Isi ke-5 dah ke-6.
Gol. Yeah! Arik skor. Gol kelima. Okey, bolehlah nak tekan Hon. Dah belum lagi. 19 minit dah. Dah jangan tanam lagi, pergi. Makcik penat merekod ni, tahu tak? Allah Akbar laju. Oh boleh, Najmi boleh ambil. Aril. Okey nak Hon. Bukan ambil dulu. Habis. Betul dah dekat Bego. Q3 mula. Syawal tolak dia. Oh, dapat dekat Kevin lah. Putra. Lincah lah. Hai. Kotor lah. Toke-toke. Come on Rana. Come on keeper. Good keeper. Safe lah keeper. Putera kau ni kan. Kau kerja menjadi tu bola dia. Aduh, hai. Dah kena alert juga dengan dia tu. Putra. Oh, tengok tu dapat bola. Jaga weh. Oh, ganas. Aduh Allah. Oh cantik.
Bola. Come Mama weh, backup Mama lajulah budak-budak ni ha. Allah, nyanyi. Dah main tak keren tu. Woi, laju dia orang lari. 3 naik. Memang budak Kospian ni memang hilang apa kalau lari macam tak ada jantung. Tengku cakap dia lari kan. Dia tak rasa apa pun. Tengku kau tak penat ke? Dia cakap. Tak ada rasa apa pun dia cakap. Dah biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Woi! Bahaya Tengku, jangan pukak macam tu. Busy lah cameraman pun. Dah ke sana dah bola. Bukan Sak St. John ada ni ya? Lusa. Apa ni yang ambil gambar ni? Jangan duta kan? Nak pergi lah Kak Ida pergi? Game lah St. John. Oh, lawan apa? Tak tahu. Tak pergi lah sebab kerja kan? Ha? Nak kerja? Lupa Kak Ida kerja. Malam. Oh, malam. Nak kerja juga ah. Nak pergi kerja dengan Kak Ida. Kerja sembang-sembang. Okey juga Kak Ida daripada tak ada buat apa kat rumah kan. Dia nanti mana nak Kak Ida nanti Kak Ida sampai dekat tempat kerja. Kak Ida bagilah lokasi kat mana. Okey, boleh kerja nanti. Bila-bila? Besok lah. Wana Tapi bawa. Bila nak datang boleh lah. Wana bawa pesakit. Besok. Liza. Dia kan tak boleh jalan tu. Dia pakai tongkat sekarang. Ya ke? Tu pas kotak dia datang dah kat sini Kak Ida. Dia memang bukan main lagi nak datang kan. Lutut dia tu. Dia cuba dia kuruskan badan aku. Dia dah cakap dah. Ya? Adik-beradik dia dah marah dia dah. Oh. Mungkin Besok. slow-slow lah ni dah boleh buat tu. Mesti doktor akan cakap macam tu. Memang pun. Bagus Mang. Yang tu lain pun tak pernah bola. Tengok Mak pukul biasa je dia pukul. Ya Allah. Aduh, Empire ni kacau duduk kat situ. Payah yang salah. Empire juga yang kena. Alah, kalau ni abang kan boleh ambil bola tu. Cewa. Kau cakap apa? Bagus. Mana Abang Mak kau? Nah, tengok Abang Mak ngah. Nah, mana kau nak pergi ngah? Ngah, kang rebah kat situ kang. Kang. Kau dah cakap dah. Aduh, bigo ni. Penat tu. Maaf. Bagi lagu kau dia. Ha? Penat tu kasi keluar dia. Itu gue nak bagi nampak dia penat. Oh, ya ke? Kan ada keluar tu. Good. Bagus. Bang, Football, bagus. dia tukar dengan Airil Jangan kacau.
Adam hari ni ada aktiviti apa kat you? Pergi tak? Dipanggil atau tak? Coach marah dah, forward tak buka ni. Ball. Kaki. Bola kita. Tuntang. Oh, dapat. Oh, cantik Rel. Tapi semua orang dia kat dalam. Relax. Belakang. Mana? Oh, asyik baik. Apa dia bang? Ball. Cantik memang. Down. Nanti masa game mama pun papa ambil gambar Adam pakai stick ke apa tak? Boleh tunjuk dia. Macam hari tu yang abang tunjuk tu memang cantik gambar tu Adam tengah training. Apa tak suruh mama bawa tadi? Mama pun. Aduh. Bila ada nak baliknya? Lepas tu esok geraklah dari rumah. Penatnya lah. Kalau tahu tadi mama bawa. Tengok kaki abang marah tu duduk sampai keluar semua. Aduh, duduk. Syakir, tengok orang. Oh, terima kasih abang apa tu? Ori. Tak pressure pun. Abang baru cakap adik nak berunjuk kan, dah masuk tu bang. Dia gitu lah, kaki panjang duduk. Cantik. Mak Em, kamu Mak Em. Cantik siapa pula tu. Yes, PC. Cepat weh, aku lapar dia cakap. Itulah Uncle Romai cakap tadi Dam. Dia kalau dia main macam hari ni masak dia. Allah, tak jadi PC. Try mana? Telefon ni juga tu aku buat juga. Jangan tolak adik nombor 21. Alah, nombor 7 ni Putra. Kena lagi Putra tu. Putra kuat Putra. Darah ke? Putra kuat. Selalunya awak kuat Putra. Ha? Nampak apa?
Makno angkat speed. Bukan tak sengaja. Oh. Memang nampak. Tak sengaja ke sengaja? Daripada kita memang nampak sengaja. Kena cut. Tak. Masa macam mana tak sengaja tu. Sebab dia kan kecil. Kan? On balik game, Putra keluar jap sebab dia injet. Injet pun keluar sendiri. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pemain Bigo kat dalam tu mengebut bola. Sampai terjatuh dia. Amir dah pusing dengan lagi pun tak tahu nak menang kat celah mana. Penat ni. Cepat sikit, cepat sikit. Maaf ya, tak dia cakap cepat sikit bukan dekat orang kat dalam ni. Saya cakap dekat dia. Sorry. Dia tu suami saya. Come on, Bigo. Good. Dua-dua tu Maybank. Good keeper. Sudah kaki tengku. Ni Makno angkat tangan. Suara Makno. Selamat. Nasib baik. Aduh. Dapat PC. Oh, Syakir. Kaki orang kaki nak pasang. Syakir, come on Syakir. Didi laju lari. Jadi potong bola. Kalau Dia- tak potong dia bodoh. Didi apa? Dia nak bagi kat Makno tapi Didi sempat potong bola tu. Dia tak lalu. Nasib baiklah. Ha. Keeper pun menjadi. Biar Amir. Tengok melama di depan ni. Third quarter kan? Ha. Bahaya. Yes. Tak gol. Bagi. Mana bola ni? Okey. Come on. Ah. Pakcik tu tak nak tekan puan tu.
Sebelah sini kita tak skor lagi ni. PC, yes. Daniel, dia suka sangat jatuh macam tu. Patut luka lah. Yang luka bawah ni pun tak okey lagi. Anak siapa lah ni. Lepas dia lah kalau luka macam tu tak boleh nak. Apa dia, Dek? Gol. Gol. Oh, yang ada dua. Wow! Baju yang Wow, cakap tadi. baca. Baru jadi Syakir. Bukan Syakir. Mana pula Sekejap, nombor 5 tu siapa? Minta maaf. Bukan Syakir, bukan bukan Tengku skor. Tengku yang skor. Tadi bola Tengku bawah je. Okey, 6 Pahang, 1 Penang. Ngah ambil ngah. Sing pun pakai tag tau. Untuk aurat dia kata. Rambut boleh tak bunyi. Kau kalau jatuh sakit tu kalau tak pakai tie. Abang Ngah yang pakai tie tu pun luka. Kiran kemarin dulu main pakai tie. Jatuh luka. Besar juga dekat lutut dia. Tak masuk dah Putra. Jaga kaki. Tarik. Oh, Digo minta bola. Wey! Minta bola, kasihlah dapat. Dia dengar je tu mama dia marah dia. Dia dengar. Dia nak lawan King ke? Queen. Dapat lagi. Abang Ah ni kan. Aku nak kena bagi makan apa kat dia cuma lutut tu keras. Lutut dah kaki. Kevin, bagi bola tu dekat Syakir, Kevin. Kevin ni kalau dekat Politeknik dia sangat membantu tim. Dia batu panjat budak Pahang tu, lepas tu dia Firas. Siapa lagi? Ramai yang kita kenal dah lah. Tapi Kevin memang jadi je. Kevin kalau dengar ni, jangan marah, nanti mana jumpa awak. Cerita saja pasal Kevin. Kevin yang Aunty Wana kenal dari kecil lagi. Come on. Itu kalau dapat dekat mak ayah tu, dia pon tu. Didi penat dah tu nampak. Dia buat kerja tau. Good lari.
bagi ke abang dia. Oh. Weh, ya Allah. Ya Allah, Dia yang Allah masuk tak dalam kena gol. rekod. Sakit kepala si Arif. Ibu ingat bola tahu tu. Oh. Kepala bulat tak? Allah. Kalau tak ada lah nak rekod tadi, tak sempat nak ke sini. Tidak boleh tengok Arif. Alik ni keeper ni kepala dia. Dan Tolak. Untung dapat PC. Uish. Oh, memang menjadi dia. Oh, alah lah. Biarlah no buat lambat. Ya Allah lah. Buat je lah. Oh, masuk dah Putra. Good. Oh, cantik apa mak yang kasih. Enjoy the game. Bagus, kawan. Come on, Irene. Oh, bagus Irene. Iyalah dia tadi. Kena tempih bola dekat keeper. Oh, Didi. bukan. Irene pula dah. Wow, hat-trick ah. Otai masih berbisa. Go ke ketujuh. Go ketujuh, faham. Kalau tak ada otai kita ni. Airnya sama apa gestik tak kuat. Ye, dengar tu abang cakap. Oh, dia panggil Yin. Bagus-bagus nama manja. Tu pun gila juga. Nah, kau janganlah ngah mama tengah rekod ni. Alah, tak apa-apa. Tak fokus lah. Tu pun sama. Yang panjang-panjang semua gitu Rik, kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Tu E. Kenapa abang mak boleh je? Masuk cewa. Jangan marah E. Saja gurau. Siapa? Dah keluar ke? Pernah bagi adik-adik main. Otak kena rest. Esok nak lusa nak skor lagi. Lusa nak jumpa Perak kan. Lamarin!
Adam balik dengan siapa, Dam? Buat live untuk bapak dia. Kalau bagi dia tabik. Jangan pakai cas sarung. FYP sama tak? Budak ni. Tengok dah keluar dah. Baguslah, Rik depan dia curi bola. Ada lampau. Tampar dengan siapa? Oh, ya. Tak ada. Isi. Weh, siapa tu? Debor dah aku. Sapi. Syakir kan? Syakir. Kita nak gol lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mak ayah aku tolak laju. Tak ada pusing. Apa kau dia? Dia setengah. Apa ni? Tak peher ni? Weh, nasib baik. Nasib baik. Player-player pun membantu, Kak. Okey tak? Ya. Loh. Tak akan masuk, tak macam ni. Punya pasal. Oh, Raja mana? Kamar mana? Oh, cantik. Kevin kejar dia. Bagus, Syawal. Syabat, try! Nak habis dah ni. Ha? Bagus. Bagi kaki makna. Pat. Ada berapa minit lagi? Gol lagi.
Dalam di, come on. Wey! Good. Ah, habis dah. Selesai.